Kalau ikut resipi kari ikan dari dapur Amin ni, alamat tiap-tiap minggu lah kena buat kari ikan sebab sedap sangat. Tentu keluarga akan request berkali-kali. Lembut ikan dia dengan kuah yang sangat sedap dan pekat. Kalau makan dengan nasi atau cecah dengan roti, memang tak pandang kiri kanan lah. Untuk penghasilan kari ikan yang padu, kena ikut setiap tips dan cara yang betul baru kita boleh dapatkan rasa dia yang sangat premium. Saya telah cuba banyak kali untuk penghasilan yang mantap ini. Kalau puan-puan perlukan resipi yang mantap seperti dapur Amin ini, jom kita sama-sama mulakan. Mula-mula panaskan minyak seperti biasa, masukkan bawang dan juga bawang putih serta halia yang telah ditumbuk. Semua bahan-bahan ni kita kena tumis dia sampai agak wangi lah. Sementara tengah wangi tu kita masukkan bahan-bahan rempah dia. Jintan manis, halba, biji sawi, cili kering yang telah kita potong-potong. Kemudian kita masukkan daun kari fresh daripada pokok lah saya ambil tadi kat luar. Kita tumis sekali semua bahan-bahan ni sampai dia agak kekuningan. Ini tips pertama kalau nak dapat kari ikan yang tersedap. Kita masukkan sekali 1 biji tomato yang dah hiris-hiris. Tumis sekali sampai bahan-bahan ni semua sebati dan kekuningan ya. Bila dah kuning, sekarang kita bolehlah masukkan bahan-bahan seterusnya. Dah nampak kan? Dia dah kekuningan macam ni. Sekarang kita masukkanlah cili kisar. Cili kisar ni akan bagi dia lebih sedap ya. Ini satu bahan yang perlu diletakkan lah ya. Cili kisar bergantunglah banyak mana. Kalau suka pedas boleh lebihkan. Kalau tak suka pedas boleh kurangkan. Dan kita masak lagi sampai dia pecah minyak. Bila dah pecah minyak, bolehlah kita masukkan rempah ratus. Serbuk kari ikan, serbuk kari daging, serbuk kunyit. Semua sukatan saya dah tuliskan kat bawah ya, kat description. Masukkan sahaja macam tu. Kita gaulkan bersama rempah ratus kita tadi tu. Bila dah agak bau dia dah naik wangi, bagi dia masak sekejap lah ya. Bila dah wangi, kita tambahkan sedikit air lah. Tuang air sedikit. Kemudian kita masak lagi. Rempah ratus ni kita kena masak dia betul-betul untuk hilangkan bau tengik dia. Kita kena masak sampai dia betul-betul pecah minyak. Boleh tambahkan sedikit air lah sebab kita nak masak agak lama juga kan. Bagi dia pecah minyak, dah cantik semua naik minyak, barulah kita akan tambahkan bahan-bahan seterusnya. Okey, dah cantik macam ni. Sekarang bolehlah kita letakkan bahan utama yang kita nak tambah. Kita boleh tambah sayur-sayuran. Saya letakkan terung. Ada yang suka letak bendir, terserah. Kalau nak letak bendir, letak kemudian dah. Bendir cepat masak ya. Tapi terung bulat ni, dia agak keras. Kemudian saya tambahkan sedikit santan. Santan untuk kari ikan tak perlu banyak-banyak ya. Kita perlukan dalam setengah mangkuk cukuplah. Kita boleh tambahkan air asam jawa yang kita dah perah. Letak sedikit dahululah ya. Kemudian kita tambahkan sedikit gula nisan atau gula Melaka, sedikit saja ya. Gula kita tak perlu banyak dan garam secukup rasa. Gula ni bukan untuk memaniskan dia, hanya fungsi sebagai bagi balance rasa dia bukan tambah gula banyak-banyak tau. Bagi dia masak, kemudian bolehlah kita masukkan ikan yang kita nak masukkan. Tak kira lah ikan jenahak ke, ikan parang ke, atau apa saja ikan yang kita nak letak tu. Masukkan sekali, kita masak sebentar. Kalau kita rasa pekat sangat kuah kita ni, boleh tambahkan air panas ya. Sedikit air panas. Dan kita biarkanlah dimasak sebab terung tu pun nak dilembutkan sedikit. Kemudian
tambahkan lagi daun kari untuk tambahkan aroma kari ikan ini supaya lebih sedap nanti. Kita masak lagi dan rasalah nanti ya, garam, masin dia, manis, ikut selera masing-masing. Kalau nak cair atau pekat tu pun ikut suka masing-masing. Kalau yang nak tambah bende tu, masa ni bolehlah tambah bende, nak letak tomato atau apa saja sayuran yang pilihan kita. Ada yang boleh letak carrot pun, siapa yang suka makan carrot, tambahkan carrot sekali. Bagi dia mendidih, dah siap kari ikan yang sangat marvelous dan sangat wangi. Tentu dapat pujian keluarga kalau masak ikut resepi yang diberi oleh dapur. So, selamat mencuba. Assalamualaikum.